saya Siti Maharisa binti Muhammad Yusof. Saya adalah pelajar dari Universiti Malaysia Sarawak dalam jurusan Sarjana Muda Sains Sosial dalam Kerja Sosial. Hari ini saya akan menceritakan dan berkongsi kepada semua betapa berpeluangnya saya menghadiri satu ceramah, iaitu ceramah Scam Awareness yang bertempat di Data Putra Unimas. Kenapa saya rasa kritikal? Sebab dalam dunia yang serba digital ni, telefon pintar dalam poket kita tu sebenarnya boleh jadi pintu masuk untuk penjenayah kalau kita tak berhati-hati. Hari ini saya akan kupaskan apa yang saya dapat sepanjang 2 jam berada dalam dewan itu dan kenapa ilmu ni bukan sekadar teori tetapi survival. Suasana di Data hari ini cukup tenaga, penuh dengan rakan-rakan pelajar dari pelbagai fakulti. Apa yang menarik perhatian saya ialah bila penceramah mula bertanya, siapa dekat sini pernah dapat panggilan dari nombor tak dikenali atau mengaku sebagai LHDN atau mahkamah? Hampir separuh dewan angkat tangan. Ini membuktikan yang ancaman scam ini bukan sahaja cerita dongeng dalam berita sahaja, tapi ia sedang berlaku di sekeliling kita. Malah mungkin sedang mensasarkan kita sebagai pelajar universiti. Antara pengisian yang paling terkesan di hati saya ialah penjelasan tentang kejuruteraan sosial. Penceramah tekankan yang scammer sekarang tak perlukan kemahiran hacking yang hebat, malah mereka perlu hack emosi je. Ada 3 taktik utama yang dikongsi, iaitu yang pertama, wujudkan rasa panik. Mereka akan guna taktik menakut-nakutkan, kononnya akaun bank kita dibekukan atau kita terlibat dalam kes jenayah yang berat. Bila kita panik, kita rasa logik kita tu akan hilang. Kedua, kedai akaun. Ini pesanan khas buat pelajar-pelajar. Jangan sesekali sewakan atau bagi orang pinjam kad kita dengan janji upah bulanan. Tanpa kita sedar, kita boleh jadi subjek jenayah dan berdepan tindakan undang-undang. Akhir sekali, deepfake dan AI. Saya agak terkejut bila tahu sekarang scammer boleh klon suara atau muka ahli keluarga kita gunakan AI untuk minta duit. Refleksi yang saya dapat dari ceramah ini, saya sedar yang menjadi celik IT sahaja tidak cukup. Kita kena jadi bijak emosi. Kadang-kadang kita rasa kita dah cukup tahu, tapi sifat terburu-buru itu selalu menjerat diri. Saya terfikir kalau kawan baik saya atau ibu bapa saya yang kena, adakah mereka tahu apa nak buat? Apakah langkah seterusnya? Ceramah di Data ini sedarkan saya yang tanggungjawab kita bukan sekadar melindungi diri sendiri, tetapi juga jadi penyampai maklumat kepada orang sekeliling kita yang mungkin kurang pendedahan. Kesimpulannya, ceramah di Data Unimas ini adalah satu wake up call, iaitu pesanan kepada kita untuk sentiasa berjaga-jaga. Pesanan terakhir saya untuk semua, siasat sebelum percaya, bertenang sebelum bertindak. Kalau rasa sesuatu tu terlalu baik untuk betul, biasanya ia memang tak betul. Jangan lupa simpan nombor 997 dalam telefon korang sebagai langkah kecemasan. Terima kasih kerana menonton refleksi saya. Stay safe, stay smart. Kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Bye!